Assalamualaikum semua. Jom kita buat resepi lium kliun versi violet. Goreng kacang hijau sehingga masak. Untuk bahan santan, 30 gram tepung beras, 25 gram gula, 1/4 sudu teh garam, 150 ml santan, kacau sebati. Untuk bahan violet, 30 gram tepung kacang hijau, 50 gram gula, 200 ml air dan 100 ml air bancuhan pewarna violet. Masak bahan santan di atas api sehingga pekat. Masukkan dalam piping bag. Masakkan bahan violet sehingga likat. Masukkan ke dalam piping bag. Picit bahan violet ke dalam bekas. Picit bahan santan di tengah-tengah. Sejukkan. Hias dengan kacang hijau. Siap.